Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ini Cik Mek dapat request untuk selesaikan soalan nombor 4. Permudahkan persamaan berikut. Okey, so ini adalah ungkapan algebra. So macam biasa kita akan kumpulkan nombor-nombor huruf dengan huruf. So macam mana kita nak buat adalah, okay, kita tengok dekat soalan nombor 4 ni. Kita akan buat nombor dahulu, 4/9. Darab dengan nombor dekat sini adalah 3/2. Darab, huruf dia adalah HRW, darab dengan 1/HW. Sebab HW dekat bawah kan, so 1/HW. Okey, seterusnya kita boleh potong. 2, 1, 4, 2. 3, 1, 9, 3. So 2 darab 1, 2. 3 darab 1 adalah 2/3 darab HRW perkan dengan HW. So, yang mana kita boleh potong? H boleh potong, W juga boleh potong. So, apa yang tinggal adalah 2/3 R. That's it, the answer. Bye.